Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani, terima kasih kerana bersama kami di Bernama TV. Hari Jumaat, petang Jumaat, kami bawa kepada anda ASEAN Petang ini, edisi 31 Oktober 2025. Hari ini bersama saya Taufik Isa, ditemani rakan saya. Dan saya Majamil. Pastinya hari ini hari terakhir di bulan Oktober, Taufik. Betul. Diam tak diam lagi 2 bulan saja. Kejap kita je. akan melabuhkan kalender 2025 yang cukup cantik. Dengan apa? Acara ASEAN dan sebagainya. Ada masa lagi sebenarnya untuk kita kecapi 2 bulan lagi. target yang kita set up awal-awal tahun dahulu kan. 2 bulan pun masih lagi waktu. Tapi azam boleh carry forward Boleh lah kita carry forward kan. Suara Iman seksi hari ni. Saya suara agak seksi sikit. Okey. Risau batuk di siaran live ni je. Ya, cuaca hari ini pun tak berapa menentu kan. Saya pun sesama sikit. Ataupun terima kasih sekali lagi kepada anda kerana bersama kami dalam ASEAN Petang ini. Ada perkongsian menarik kami akan bawakan kepada anda bersama rakan penyampai kita di China. Tapi sebelum itu, seperti biasalah kita kongsi kepada anda perkembangan yang berlaku di sekitar rantau ini, rantau Asia Tenggara. Apa kata kalau kita mulakan dengan perkembangan di Indonesia, di Surabaya, di mana sekurang-kurangnya 29 daripada 30 lelaki yang ditahan dalam satu pesta gay di Surabaya, Jawa Timur disahkan positif virus kurang imun ataupun HIV, dan Ketua Pejabat Kesihatan Kota Surabaya Nanik Sukristina berkata mereka ditahan di sebuah bilik hotel di Ngagel. Daripada 34 yang diperiksa, 29 disahkan positif HIV dan mereka berasal dari luar bandar. Pejabat Kesihatan sedang bekerjasama dengan Polis Kota Surabaya untuk memastikan pemantauan perubatan kerana mereka masih lagi dalam siasatan. Menurut Ketua Polis Surabaya, ketika serbuan dilakukan pada Sabtu lalu, sebahagian besar lelaki berkenaan berada dalam keadaan bogel, dan Ketua Unit Perkhidmatan Wanita dan Kanak-kanak unit polis mendedahkan setiap peserta pesta gay itu mempunyai peranan masing-masing dalam acara terbabit. Ada yang menjadi penganjur acara, pembiaya, pentadbir media sosial dan peserta yang mendaftar melalui kumpulan media sosial, dan 6 lelaki pula memainkan peranan sebagai wanita dalam melakukan hubungan sejenis itu. Baik, itu yang berlaku di Indonesia. Mungkinlah ini penyebab juga kepada peningkatan kes HIV bukan saja di negara kita tapi di rantau ini juga. Betul. Dan kita beralih pula ke Vietnam pula, di mana sekurang-kurangnya 10 maut, 8 lagi masih hilang ekoran banjir di negara itu, di mana di Hoi An sekurang-kurangnya 10 orang maut akibat banjir yang melanda Vietnam minggu ini. Paras air sungai di sungai utama berhampiran kawasan pelancongan terkenal itu dilaporkan meningkat ke tahap tertinggi dalam tempoh 60 tahun. Wilayah pantai Vietnam yang menempatkan tapak warisan dunia UNESCO iaitu Bandar Purba Hoi An dilanda hujan lebat sejak hujung minggu dengan rekod tinggi sehingga 1.7 meter dalam tempoh 24 jam. Menurut Kementerian Alam Sekitar, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 8 yang lain masih hilang. Jalan raya turut mengalami kerosakan dan tanah runtuh dengan lebih 5,000 hektar tanaman musnah dan lebih 16,000 ekor lembu mati. Dan lebih 128,000 kediaman di 5 wilayah tengah turut ditenggelami air dengan setengah kawasan merekodkan paras air setinggi 3 meter. Dan sementara itu, Biro Cuaca Vietnam memaklumkan paras air di stesen pengukur Sungai Tu Bon melepasi paras tertinggi dalam sejarah pada 1964, iaitu peningkatan 4 cm kepada 5.62 meter semalam. Dan Biro Cuaca meramalkan paras air mula surut secara perlahan di Bandar Danang dan juga Hue, tetapi akan kekal pada paras membimbangkan hari ini. Dan bencana alam kebanyakannya ribut, banjir dan tanah runtuh menyebabkan 187 orang maut atau hilang di Vietnam dalam tempoh Januari sehingga September tahun ini. Dan jumlah kerugian ekonomi dianggarkan lebih daripada 610 juta dolar Amerika Syarikat ataupun 2.5 bilion ringgit menurut angka yang diberikan kerajaan. Itu dia di Vietnam. Keadaan cuaca di Vietnam, banyak kerugian yang terlibat. Daripada Vietnam kita beralih ke Thailand. Ada satu cerita menyayat hati ni, Iman, kan? Itu sebab kita, kalau kita memandu di lebuh raya, ada ambulans dan sebagainya, kita kena bagi laluan pada ambulans tersebut. Bukan sahaja di lebuh raya tetapi di hospital juga. Memang ada kawasan kecemasan tu kita tak dapat orang kata pergi. Apatah lagi ini yang berlaku di Thailand. Sangat menyayat hati apabila seorang pesakit kritikal yang perlu dipindahkan ke hospital lain meninggal dunia selepas keluarga pesakit lain
menghalang laluan ambulans di hadapan bilik kecemasan di Hospital Pelai Praya di Krabi 16 Oktober lalu. Dan mangsa ini dikenali sebagai Som Huan, 69 tahun, bila mengalami kegagalan pernafasan akibat serangan jantung pada 11 malam dan perlu dibawa ke Hospital Krabi untuk rawatan lanjut. Namun ada sebuah truk pickup tiba dan menghalang laluan ke ambulans pada jam 11.15 malam, dan kenderaan itu sebenarnya kenderaan itu juga membawa pesakit dalam keadaan kecemasan, seorang wanita yang berusia 69 tahun. Dilaporkan mengalami pening dan penglihatan yang kabur tetapi sedar dan masih lagi boleh menjawab soalan. Dan saudara maranya menolak wanita itu masuk ke bilik kecemasan dan meninggalkan kenderaan mereka di pintu masuk. Ketua Jururawat Hospital memberitahu anak lelaki pesakit itu untuk tunggu seketika kerana seorang pesakit dalam keadaan kritikal sedang dipindahkan. Jadi kaki tangan hospital tidak dapat memindahkan Som Huan ke ambulans kerana truk pickup itu menghalang bahagian belakangnya. Dan jururawat itu meminta anak pesakit itu untuk alihkan kenderaan pickup tersebut, tetapi dia tak mahu dan merungut kerana kekurangan bantuan. Dan hanya selepas anak perempuan Som Huan iaitu mangsa merayunya untuk mengalihkan truk itu, barulah lelaki itu berbuat demikian. Malangnya, walaupun pesakit itu berjaya dipindahkan ke Hospital Krabi, kelewatan sebanyak 10 minit di saja, 10 minit itu menyebabkan kematiannya. Jadi wanita warga emas yang keluarganya menghalang laluan ke ambulans itu dibenarkan keluar hospital selepas menerima rawatan. Jadi 20 Oktober lalu, hospital ini, Hospital Pelai Praya, memfailkan aduan terhadap anak lelaki pesakit wanita itu kerana menghalang pegawai menjalankan tugas dan menghina pegawai ketika bertugas. Jadi kaki tangan hospital, doktor yang merawat dan waris mangsa bertemu polis untuk memberikan kenyataan mereka. Dan lelaki itu berkata dia tidak akan melakukan perbuatannya jika masa boleh diundurkan, sambil menambah dia sangat bimbang mengenai ibunya. Padahal majikan lelaki ini mengumumkan penamatan pekerjaan lelaki itu kerana kelakuannya tidak sepadan dengan nilai dan prinsip syarikat tersebut. Itu sebenarnya agak muskil di sini, ya. Ya. Apa susah untuk kita dengar arahan, terutama sekali daripada pegawai-pegawai hospital, pegawai-pegawai kerajaan, keselamatan yang ada menjaga. Memang kita dalam keadaan marah apabila orang arahkan kita dalam keadaan kecemasan. Ibu kita perlu kita hantar kepada keadaan kecemasan tersebut. Tapi apa salahnya kalau kita mendengar kata arahan tersebut, dan pastinya banyak nyawa dapat diselamatkan. 10 minit tu agak besar bagi isu kesihatan, ya. Ya, betul. Baik, itu je yang berlaku di Thailand. Beralih pula ke Taufik di Jakarta, juga merisaukan juga di sana, di mana mikroplastik dalam air hujan cetus amaran kesihatan di Jakarta. Kementerian Kesihatan Indonesia pada Selasa menggesa orang ramai di negara itu mengambil langkah berjaga-jaga terhadap peredaran mikroplastik selepas penyelidik mengesan zarah plastik dalam air hujan di seluruh ibu kota Jakarta. Menteri Kesihatannya Budi Gunadi Sadikin berkata mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia boleh kekal untuk tempoh yang lama dan mungkin menimbulkan risiko kesihatan. Kata beliau, apabila mikroplastik memasuki badan, ia cenderung kekal di situ untuk masa yang lama dan cara paling selamat untuk melindungi diri adalah dengan memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Dan beliau turut menasihatkan penduduk mengelakkan aktiviti luar sejurus selepas hujan dan menyeru agar usaha memperkukuh pengurangan pencemaran plastik di peringkat punca. Kata beliau, kita iaitu warga Jakarta mesti mengurangkan sumber pencemaran mikroplastik dan peranan kerajaan wilayah Jakarta juga amat penting. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung berkata Agensi Pendidikan dan Inovasi Nasional ataupun BRIN serta agensi alam sekitar bandaraya itu melaporkan penemuan berkenaan dan mereka mengambil langkah segera berkaitan sisa plastik. Contohnya akan mempercepatkan projek seperti loji janakuasa sisa kepada tenaga PLTSA. Dan beliau turut memaklumkan yang kualiti udara di ibu kota Jakarta bertambah baik dalam beberapa hari kebelakangan ini bertepatan dengan Festival Larian Jakarta selama 4 hari yang berakhir pada 26 Oktober. Dan kata beliau, selama 3 hari lepas, bandar Jakarta kelihatan hijau dan juga sangat bersih. Dan yang lebih penting, kajian terbaru oleh BRIN ini mendapati zarah mikroplastik wujud dalam setiap sampel air hujan yang dikumpul di Jakarta sejak 2022, menunjukkan tahap pencemaran bandar yang meluas. Zarah itu berpunca daripada gentian pakaian sintetik, pelepasan kenderaan dan juga pembakaran terbuka dengan purata sekitar 15 zarah semeter persegi sehari. Wow, itu dia di Jakarta. Tapi kalau kita lihat, Taufik, cuaca di Jakarta memang dia tidak sepanas Kuala Lumpur. Betul.
dia macam mendung saja. Mendung tapi saja. saya agak meragui kemendungan itu. Adakah ia mendung disebabkan memang cuaca mendung ataupun senang saja. Mata pedih tak? Kalau pedih, mata pedih rasanya saya bukan nak menilai lah maksudnya cuaca di dua-dua negara, tapi itu yang selalu kita lihat lah. Ya betul. Itu dia memang tak panas Taufik berbanding Kuala Lumpur. Tapi itu menjadi memang kebanyakan bandar-bandar besar di seluruh dunia pun sebegitu kan, ada tahap pencemarannya, tapi tak sangka pula ada mikroplastik dalam hujannya. Itu yang merisaukan. Tapi ini satu pengajaran juga kepada kita di Malaysia juga, untuk kita sentiasa mungkin kita bermula daripada kita kurangkan penggunaan plastik. Misal kata recycle kan, kita semula tote bag yang diberikan. Betul. Bag kita semula. Ya, okey. Kembali pula ke Thailand. Ini tentang tembakau ini. Kawalan pinda undang-undang kawalan tembakau, di mana kabinet mengarahkan pindaan segera dibuat ke atas undang-undang kawalan tembakau negara sebagai usaha bersepadu untuk membendung penggunaan rokok elektronik ataupun vape yang semakin meningkat kini. Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand mengesahkan kabinet kemarin meluluskan cadangan dikemukakan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Negara untuk menyemak semula Akta Kawalan Produk Tembakau. Jadi Kementerian Kesihatan Awam Thailand kini ditugaskan sebagai agensi utama untuk merangka pindaan berkenaan, dan usaha untuk memperketat peraturan itu susulan lonjakan yang cukup membimbangkan dalam kalangan pengguna, di mana data terkini mendedahkan jumlah rakyat Thailand yang berusia 15 tahun ke atas menggunakan rokok elektronik meningkat mendadak daripada 78,252 pada tahun 2021 kepada lebih 400,000 orang tahun lalu. Dan pindaan itu bertujuan untuk memperkenalkan kawalan menyeluruh berangkumi rokok elektronik dan semua produk tembakau baru dari peringkat pengeluaran, import dan jualan serta pengiklanan dan penggunaan di saluran fizikal dan dalam talian. Dan paling utama, kerajaan akan melancarkan kempen bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya penggunaan rokok elektronik ini, menggunakan maklumat tepat dan menyeluruh, menyasarkan kanak-kanak dan juga remaja yang kerap menjadi sasaran usaha pemasaran. Dan kabinet juga mengambil langkah untuk mengamalkan prinsip Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenai kawalan tembakau dengan lebih tegas lagi. Selain itu, mereka juga menyegerakan pelaksanaan peraturan baru Pejabat Perdana Menteri bagi menghalang campur tangan dasar daripada industri tembakau serta kumpulan berkaitan. Dan Kementerian Kesihatan Awam memberi amaran nikotin sangat merosakkan perkembangan otak remaja selain menjejaskan fungsi penting berkaitan tumpuan, tingkah laku dan juga pembelajaran. Masa cukup berubah. Betul. Lain kalau dulu zaman kita yang merokok tu memang kena beli rokok tersebut, dan orang yang menjual tersebut dapat pastikan ini pelajar sekolah ni, memang tak boleh beli, memang sekarang susah nak detect mereka ada vape atau tidak. Rokok elektronik itu mudah diperolehi. Jadi memang satu undang-undang yang lebih ketat lagi perlu dikenakan. Apa yang berlaku di Singapura ketika ini, memang diharamkan secara total penggunaan rokok elektronik itu. Mungkin kita boleh ke arah tersebut. Betul, kita boleh ke arah berkenaan. Dan tentunya ramai menantikan sebenarnya setiap hari Jumaat. ASEAN Petang ini tidak lengkap tanpa adanya apa, Taufik? Edisi Asia. Pastinya kita nantikan juga perkongsian apa agaknya yang akan dikongsikan oleh rakan kita yang mungkin telah pun menyediakan topik yang cukup menarik minggu ini, iaitu mengenai tarian singa, jampatan dan khazanah budaya di kongsi China Malaysia. Siapa kita akan bersama? Kita akan bersama dengan Isa Zubir dan juga Satria Jang. Teruskan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan bertemu kembali dalam edisi Asia bersama saya Isa Zubir. Pada Jun 2024, Malaysia dan China bersetuju untuk bekerjasama dalam pencalonan multinasional bagi memasukkan tarian singa di dalam senarai wakil warisan budaya tidak ketara kemanusiaan bagi pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Jadi hari ini kita nak berbincang, kita nak bercerita mengenai tarian singa dan bagaimana tarian ini menjadi jambatan budaya di antara kedua-dua negara, Malaysia dan juga China. Dan bersama dengan saya di studio kita ada Satria Chang. Selamat datang Satria. Terima kasih. Saya memang tak sabar untuk mengongsikan pengalaman yang membawa pasukan tarian singa dari Malaysia ke Foshan untuk interaksi dengan pasukan tempatan. Okey, sebenarnya itulah soalan pertama saya nak tanya kepada Satria, sebab Satria baru balik dari
dari Foshan di Guangdong, kan. Jadi kita nak tanya, sebab kawan beritahu saya yang Satria juga belajar tarian singa di sana, membawa rakan Malaysia untuk mendekati mungkin asal usul dan juga melihat tarian singa di Foshan. Mungkin Satria boleh kongsikan. Ya, sebenarnya dulu bagi saya hanya melihat ini merupakan satu persembahan ketika macam Tahun Baru Cina atau dalam pesta-pesta berbagai budaya tradisional punya, dan kalau di Malaysia pun macam itu ya. Kebanyakannya ada persembahan sempena macam Tahun Baru Cina, diundang ke berbagai shopping mall untuk mengadakan persembahan di sana. Nah, kali ini ketika memang berpeluang untuk bersama-sama pasukan dari China dan juga Malaysia sepanjang 10 hari di Foshan, saya baru ada fahaman yang lebih mendalam mengenai tarian singa ini dan baru tahu bagaimana kebudayaan di belakangnya. Tarian singa ini berasal dari China dan boleh dikatakan berkembang di Malaysia, seterusnya menjadi pengantarbangsaan di Malaysia juga. Kerana kalau dulu saya rasa ada satu masalah itu. Memang di sini di China kita ada budaya tradisionalnya bersejarah lama dan sudah ada boleh dikatakan taraf yang amat tinggi lah di sini. Memang paling tinggi di China. Tapi setelah dia dibawa ke Malaysia, Malaysia juga mengadakan berbagai inovasi dalam budaya tersebut. Pada masa sama yang paling penting ialah kerana dengan bahasa Inggeris yang fasih, boleh bertutur, boleh komunikasi dengan seluruh dunia. Ia menjadikannya satu hak untuk mempromosikan tarian singa dan naga kepada seluruh dunia. Macam kali ini kita yang sebenarnya undangan kita disampaikan kepada Persekutuan Tarian Naga dan Singa dan Naga Malaysia ya. Mereka dulu selalu berada macam di Chile, di Mexico, di Thailand, di Amerika Syarikat, di Brazil, berbagai negara untuk melawat ke sana, untuk ada interaksi dengan mereka. Maksudnya tarian singa sudah berkembang begitu makmur, bukan hanya di China, di Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan pergi ke Amerika Latin, Amerika Selatan juga, Eropah juga. Ia sudah menjadi satu memang budaya yang disukai, budaya tradisional yang disukai oleh dunia. Oleh itu kali ini kita bersama-sama macam mencalonkannya sebagai warisan budaya tidak ketara UNESCO. Saya rasa memang betul kerana tarian singa sudah dimiliki oleh seluruh dunia. Dan lawatan ke Foshan kali ini Satria ada membawa rakan-rakan Malaysia untuk membuat apa aktiviti di sana? Saya rasa yang paling menarik ialah pasukan dari Malaysia ini dari Sabah. Oh, dari Sabah? Ya, dari Sabah, bukan dari KL. Dan anggotanya bukan orang Cina punya. Dia merupakan seorang atlet dari Kadazan, seorang atlet dari Bajau, dan jurulatih mereka, syifu mereka pun Kadazan. Saya rasa ini amat unik ya, amat menarik ya. Mereka pun kata kalau di Malaysia mereka mungkin 1-2 sahaja pasukan yang macam ini terdiri dari kaum asli Sabah punya ya. Dan kalau mereka datang ke sini, yang amat menarik iaitu macam yang angkat singa, kepala singa itu dia hanya berumur 17 tahun saja. Oh, masih muda lagi. Masih muda. Ia merupakan kali pertama dia naik pesawat terbang keluar negara, datang ke Foshan. Dan kalau Sani yang mainkan ekor singa itu, dia dari Bajau. Dia meskipun dulu pernah datang ke KL saja, tapi pun kali pertama keluar negara. Jadi justru kerana budaya tarian singa membawa mereka datang ke China, dan bahkan nanti akan ada pentas di CMG kami di RTM juga untuk mempromosikan budaya ini kepada kedua negara, rakyat kedua negara. Bahkan juga ada, saya yakin dengan pengalaman ini mungkin mereka akan ke tahap yang lebih tinggi untuk lain kali mungkin akan membantu mempromosikan lagi tarian singa di arena antarabangsa. Jadi kita dapat lihat bahawa tarian singa ni sebagai hubunganlah di antara Malaysia dan juga China, dan juga tanpa ada sempadan. Kita sudah menjelajah sehingga ke Amerika Latin, kita pergi ke Amerika Utara, pergi ke Asia Tenggara, Asia Selatan dan banyak lagi tempat. Jadi mungkin saya nak tanya sebab saya difahamkan yang di China ini ada tarian singa dan juga ada tarian naga. Yang saya kenal kalau di Malaysia ada tarian singa. Jadi mungkin Satria boleh kongsikan perbezaan antara tarian singa dan juga tarian naga yang ada. Sebenarnya berbagai jenis macam
kebudayaan ini sebenarnya sama. Boleh dikatakan ada kesamaan. Bahkan macam kalau di China kita kali ini pergi ke Foshan, kita boleh tengok banyak tarian singa, kumpulan tarian singa. Mereka juga ada tarian naga. Dan kalau tambah lagi, mungkin mereka kebanyakan juga terlibat dalam pertandingan perahu naga juga. Dan di Malaysia juga macam persekutuan ini juga merupakan persekutuan tarian singa dan naga. Sebenarnya mereka adalah sama. Tapi yang kalau kita menyelidiki kepada asal usulnya, semuanya berasal dari kungfu. Macam kalau di China sekarang kebanyakan pasukan yang main tarian singa dan naga, mereka mesti bermula dari latihan kungfu supaya ketika persembahkan berbagai pergerakan yang sangat unik itu sebenarnya amat bahaya. Kalau ada asas kungfu, dia akan membantu mereka lebih senang untuk mempromosikan pergerakan-pergerakan macam itu. Macam lomba di tiang yang tinggi yang itu sangat tinggi. sangat bahaya. Tapi kalau di Malaysia sekarang ada sedikit perubahan, iaitu dia lebih macam satu sukan. Itu kebanyakan yang terlibat dalam tarian singa dan naga, mereka hanya tahu pergerakan saja, tapi tidak ada asas kungfu. Tapi saya rasa ini ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik sedikit. Kurang baik sedikit kerana mungkin mereka mudah tercedera dalam pergerakan macam ini kerana ada asas kungfu. Tapi yang baik itu, ia dimainkan sebagai satu sukan, dia akan banyak memudahkan mempromosi tarian singa kepada kalangan yang lebih ramai. Jadi maksudnya kesemua pemain ataupun yang melakukan tarian singa ni, kesemua mereka tahu berkungfu. Di China begitu, tapi di Malaysia sudah jarang ada. Jadi maksudnya semasa lawatan Satria ke Foshan itu memang dapat menyaksikan mereka juga berkungfu. Ya, memang begitu. Sangat menarik ya. Bahkan kali ini kita pun ada peluang membawa 2 atlet dari Malaysia ini masuk ke dewan yang mengajar kungfu, Cai Li Fo Quan di Foshan, untuk menghayati bagaimana kungfu tempatan punya. Saya rasa ini akan mungkin menanam satu biji yang kecil dalam hati mereka, nanti balik mungkin akan berminat juga tentang kungfu Cina. Saya rasa mungkin persatuan-persatuan tarian singa di Malaysia mungkin akan mengaplikasikan cara ini, bahawa kesemua penari-penari tarian singa ini boleh berlatih ataupun belajar berkungfu terlebih dahulu supaya mereka dapat melakukan pergerakan yang lebih selamat dan juga yang lebih lancar. Selain itu, bagaimana saya nak tanya Satria, sebab Satria juga pernah ke Malaysia dan juga sudah tentu tinggal di negara China. Bagaimana Satria melihat peranan tarian singa ini sebagai jambatan ataupun pengukuh hubungan di antara Malaysia dan juga China? Kita tahu hubungan kedua-dua negara sudah 51 tahun ini. Jadi bagaimana Satria melihat tarian singa ini sebagai jambatan kedua-dua negara? Ya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Sifu dari Persatuan Tarian Singa dan Naga Malaysia itu Herbert Fong Kong Ye, dan juga Sifu dari pasukan dari Sabah itu Maxon, mereka semua sudah katakan tarian singa sebenarnya merupakan satu macam aktiviti yang memadukan orang. Dia perlu kerjasama yang cukup rapat kerana dia kepala dan ekor singa dia perlu mesti ada 2 orang ya, untuk kerjasama untuk mewujudkan berbagai pergerakan yang cukup bahaya bahkan tapi sangat cantik. Dan begitu juga kita boleh lihat pasukan kali ini, dia sebenarnya sudah menjadi satu tanda atau simbolik untuk memperlihatkan perpaduan melalui tarian singa. Bukan hanya mereka sudah berminat tentang budaya Cina punya, mereka pun dari kaum asli yang berbeza ya. Mereka boleh berkumpul bersama dengan perminatan terhadap satu budaya yang berasal dari China dan berkembang di Malaysia. Saya rasa ini sudah cukup simbolik dan sudah memperlihatkan memanglah ini tarian singa ini bukan hanya warisan budaya bagi China, bagi Malaysia, tapi warisan budaya yang patut difahami oleh seluruh dunia. Patut menjadi warisan tidak ketara UNESCO. Ya, kita harapkan agar tarian singa ini berjaya disenaraikan dalam warisan budaya tidak ketara di UNESCO, dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Satria kerana berkongsi pengalaman di Foshan dan juga berkongsi pandangan mengenai bagaimana tarian singa ini menjadi pengukuh hubungan di antara kedua-dua negara, Malaysia dan juga China, yang sememangnya telah akrab dan juga terjalin lebih 50 tahun. Jadi itu sahaja perkongsian kita dalam edisi Asia untuk episod kali ini. Kita akan
akan bertemu lagi, kita akan berkongsi lebih banyak input-input cerita-cerita menarik dari negara tembok besar ini. Kita kembali kepada rakan setugas di Kuala Lumpur. Silakan. Itu dia tadi, cukup menarik sebenarnya. Betul. Kita kalau setiap kali ada Tarang Singa kan, rasa macam kita juga bersemangat, kita rasa tenaga tersebut, apatah lagi memang terpaku di situ melihat aksi akrobatik penari Tarang Singa ini cukup orang kata memberikan kita semangat sebenarnya. Bukan saja Tahun Baru Cina, kadang-kadang kalau ada pelancaran kedai baru ke apa, kan nak bagi puah. Nak bezakan Tarang Singa dan Tarang Naga ni agak susah kadang. Agak susah sebenarnya. Sebab mungkin dari struktur mungkin lah. Kalau naga mungkin panjang. Ya, betul. Singa mungkin pendek dia punya. Kan? Itulah. Tapi kita sebagai penonton dua-dua kita suka. Betul, dua-dua saya suka. Tarang Singa, Tarang Naga. Itulah keunikan budaya yang dikongsi China dan juga Malaysia. Betul. Okey. Lebih banyak lagi perkembangan yang menarik kami kongsikan dalam siaran yang lain dalam Bernama TV. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Taufik Isa. Saya Majamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.